Assalamualaikum, kembali ke dalam Preskrip Hidup Anda. Kali ni dalam episod 2 kita nak bincang tentang macam mana nak ada hati yang kental. Kalau episod pertama kita dah bincang tentang sabar bukan tidak menangis, tapi hari ni kita nak belajar pula macam mana nak ada hati yang kuat, yang kental pula. Okey, teruskan bersama saya, Hidayat Amin, kaunselor bertaftah anda di dalam Preskrip Hidup Anda. Tajuk hari ini adalah macam mana nak ada hati yang kental. Jadi ini adalah topik kita hari ini. Kan kita hari-hari ini sekarang banyak masalah kan. Kan dunia pun ada peperangan, krisis ekonomi, masalah sosial, belum lagi masalah peribadi kan. Sebab semua orang dekat dunia ni ada ujian, ada cabaran masing-masing. Semua orang bergelut dengan masalah dan cabaran masing-masing. Sama ada isu tempat kerja ke, isu konflik dengan pasangan ke, hubungan dengan kawan ke, masalah kewangan ke, ataupun cabaran dalam membesarkan anak dalam family ke, kita tak boleh lari daripada ujian. Masing-masing ada masalah masing-masing. Kan? Kita nampak orang tu mungkin kaya dan sebagainya, macam tak ada masalah. Tapi dia ada masalah dia sendiri. Mungkin orang tu nampak bahagia je, walaupun tidak kaya. Tapi dia ada masalah dia sendiri. Kan? Semua orang diuji di muka bumi ini. Dengan ujian dan kesabaran itulah kita diberi ganjaran dan memperoleh pahala untuk akhirat kita nanti di akhir. Baik, jadi tuan-puan, di sebalik ujian-ujian ni, ujian ni ada pelbagai. Ada ujian yang memberi kesan kepada kita jangka masa pendek. Ada ujian dan cabaran memberi kesan kepada kita jangka masa panjang. Contoh macam trauma, macam ada episod-episod kehidupan yang sangat sukar ataupun sangat menakutkan bagi seseorang, maka dia memberi kos emosi yang tinggi. Sebab cabaran-cabaran dan masalah dalam hidup yang kita hadapi ni sebenarnya dia memberi kos emosi yang tinggi kepada kita. Lagi-lagi kepada isu-isu yang melibatkan trauma, trauma kecil ataupun trauma besar lah. Trauma ni benda yang memberi kesan kepada kita yang menyebabkan kos emosi yang tinggi pada kita. Bertahun-tahun makan masa untuk pulih. Bertahun-tahun perasaan tu tetap datang kepada kita. Ketakutan tu tetap hadir. Dia memberi kesan yang besar kepada diri kita. Jadi kita tak boleh nak biarkan diri kita terus tenggelam dalam emosi-emosi ataupun cabaran-cabaran sebegitu. Sebab ianya boleh merosakkan kesihatan fizikal juga. Hatta boleh mengganggu kerjaya. Ada setengah orang mengganggu kerjaya tu, tuan. Sebabkan trauma dia mungkin dengan orang menyebabkan dia susah untuk berkomunikasi di tempat kerja. Ataupun dia jadi yes man atau yes woman, menyebabkan dia burn out di tempat kerja. Jadi itu pun memberi kos emosi yang tinggi. Dan hubungan dengan orang sekeliling pun jadi terganggu, tuan. Jadi jangan biarkan kita terganggu dengan kos-kos emosi ataupun peristiwa-peristiwa yang lalu. Jadi harapan kita pada episod ni, tuan-tuan, kita akan belajar untuk jadi orang yang ada hati yang kental, bukan hati yang kebal, tuan-tuan. Sebab sifat seorang manusia tu biasa, tuan-tuan, bersedih, ada emosi, takut dan sebagainya, itu biasa. Itu kita nak belajar bukan untuk menjadi orang yang kebal sampai hilang sifat kemanusiaan. Tapi episod ni yang paling penting adalah kita nak sama-sama, tuan-tuan, kita semua memahami cara macam mana kita beroperasi. Macam mana manusia ni, kata orang tu, kalau komputer tu macam mana dia run dia punya sistem, dan macam mana kita sebagai manusia ni kita run sistem kemanusiaan kita. Kita nak tahu formula yang betul untuk ada hati yang kental dan bangkit dengan lebih cepat. Baik, tuan-tuan, kita nak fahamkan apa itu sebenarnya hati yang kental. Mungkin tuan-tuan ada pandangan masing-masing, bolehlah tulis kat ruangan komen kat bawah tu supaya saya dapat baca dan mungkin saya pun dapat belajar sesuatu daripada tuan-puan, betul tak? Okey, baik. Apa itu hati yang kental, tuan-puan? Hati yang kental ni bukanlah bermaksud orang tu tak menangis, tak takut, tak bersedih, tak down, tak kecewa. Tak. Itu bukan hati yang kental, tuan. Itu hati robot. Itu hati batu. Kita sebagai manusia, kita ada emosi, ada rasa-rasa yang positif dan negatif dalam diri kita.
Sebab apa? Sebab itulah fitrah seorang manusia dan itu adalah anugerah daripada Tuhan sebenarnya. Perasaan kita adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi orang yang kental bukan orang yang tak tahu menangis, tak ada rasa sedih dan kecewa, tapi mereka menangis. Tapi tidak dibiarkan kesedihan tersebut, kekecewaan tersebut ataupun down tersebut itu mematikan fungsi hidup mereka. Maksudnya kalaulah mereka bersedih down di tempat kerja tapi tak adalah sampai mereka tak boleh buat kerja. Masih lagi mereka boleh buat kerja dengan baik. Masih lagi tak merosakkan hubungan suami isteri contohnya. Masih lagi dapat menjadi parent yang baik kepada anak-anak. Jadi fungsi hidup mereka tak terganggu dengan mereka punya emosi tersebut. Mereka boleh hadapi, mereka ada cara-cara mereka yang sihat dalam nak coping, nak hadapi emosi mereka tu. Baik, masih di dalam perbincangan hati yang kental. Tapi kita nak faham dulu hati yang kental ni sebenarnya apa. Tadi kita dah bincangkan sedikit, tapi saya nak tambah lagi. Hati yang kental itu adalah hati ataupun dalam bahasa psikologinya kita panggil sebagai daya tahan psikologi ataupun resilience. Resilience ni adalah kemampuan kita untuk bangkit balik daripada cabaran yang kita hadapi. Itu adalah resilience. Jadi hati yang kental ni kalau kita nak faham, dia bukanlah menjadi kebal tapi dia menjadi anjal tuan. Boleh salin quotes tu. Hati yang kental adalah bukan hati yang kebal tapi hati yang anjal tuan. Bukanlah kita bermaksud kita ni ada hati macam besi keras kan, yang jadikan kita kebal daripada rasa sedih, tekanan, kecewa, takut dan sebagainya lah. Sebaliknya ia berfungsi macam gelang getah tu, dia anjal ataupun tanah liat tu kan, dia anjal. Apabila kita melalui ujian-ujian yang berat, apabila kita melalui emosi-emosi yang berat, yang mungkin kita berasa stres, kita berasa sedih, dan hampir menyebabkan kita putus asa, tetapi dengan ada hati ataupun diri yang anjal ini, minda kita mampu untuk menarik semula diri kita kepada keadaan asal. Itulah maksud ada diri yang kebal. Okey. Yang kedua tuan, hati yang kebal dah. Hati yang kental ni, adalah dia ada recovery rate, dia ada kepantasan untuk bangkit semula. Dia tak lama duduk dalam. Kalau dia sedih, dia terlampau lama sedih. Sebab bahaya tuan. Kesedihan yang terlampau lama ni kadang-kadang boleh menyebabkan kepada jatuh kepada kesakitan-kesakitan mental seperti depression dan sebagainya. Jadi kekentalan hati ni bukanlah diukur pada siapa yang tak pernah gagal, tak pernah ada ujian, tak pernah jatuh, tak pernah ada cabaran, tak. Sebab kita semua ada. Kita semua bakal melalui perkara-perkara tersebut ataupun pernah melalui perkara-perkara tersebut. Tetapi kekentalan hati ni sebenarnya diukur pada seberapa cepat kita bangkit semula selepas jatuh. Bukan maksud tak sedih, tak kecewa, tak takut, tapi tak. Macam mana kita bangkit semula selepas kesedihan, itulah maksud kental. Orang yang ada hati kental ni tuan, mungkin dia rasa hancur tu, dia rasa down tu. Hari ni dia rasa, tapi dia boleh biarkan diri dia untuk bangkit semula. Ataupun dia tak biarkan kehancuran itu, down itu melumpuhkan hidup dia. Dia boleh hidup seperti biasa. Ataupun dia tak akan biarkan kesedihan down itu melumpuhkan hidup dia bertahun-tahun lamanya. Dia boleh keluar, move on daripada masalah tersebut. Dia dapat memendekkan tempoh daripada stuck kepada masalah itu kepada move on kepada keadaan yang baru. Itu maksudnya ada hati yang kental. Dapat tuan-tuan Dan juga orang yang dia kental ni, dia punya locus control dia adalah pada diri dia. Dia tak tengok, dia tak ada victim mindset lah kita kata. Maksudnya dia tak berlama-lama sangat menyalahkan orang lain. Dia ambil tanggungjawab. Dah orang lain kita tak boleh nak kawal, tapi yang kita boleh kawal adalah diri kita sendiri. Jadi orang yang ada
jiwa yang kental ini dia ambil tanggungjawab kepada hidup dia. Ya, orang lain kita tak nak kawal, orang dengki kita, orang hianat kita, kita tak boleh buat apa, tapi apa yang kita perlu buat. Kalau kita tunggu orang tu nak kena bertaubat, minta maaf, apa semua dulu, lambat lagi mungkin tuan-puan kan. Jadi dia bermula dengan diri kita dahulu. Okay, 3 perkara tuan-puan, orang hati yang kental ini. Pertama, dia bukan kebal tapi dia anjal. Yang kedua, kepantasan ataupun kecepatan dalam bangkit semula. Dan yang ketiga adalah fokus kontrol dia pada diri dia sendiri, ataupun dia ambil tanggungjawab kepada hidup dia sendiri. Baik, tadi kita dah bincang tentang bagaimana kita nak ada hati yang kental ataupun resilience yang kita maksudkan pada hari ini. Tapi sekarang ni nak bincang pula apa sebenarnya yang biasanya mengekang seseorang itu untuk bangkit balik. Rupanya tuan-puan, mengikut kajian, ada 3 perkara sebenarnya yang menyebabkan kita ini sukar untuk bangkit balik. Ada 3 pattern pemikiran yang kena tahu. Saya panggil sebagai perangkap pemikiran. Benda ni lah yang buatkan kita stuck, buatkan kita tak boleh nak bangkit balik, rasa ataupun kita lambat untuk bangkit balik. Jadi tuan-puan, bila tuan-puan kenal pemikiran ni, tuan-puan boleh uruskan dia dan tukar dia kepada pemikiran yang lebih sihat. InsyaAllah tuan-puan boleh bangkit balik dan ada resilient di dalam diri tuan-puan dalam menghadapi cabaran dan ujian dalam hari-hari yang mendatang. Baik, kita nak tengok apakah pemikiran yang pertama, pattern pemikiran yang pertama yang menyebabkan kita stuck dan kita tidak boleh bangkit semula. Baik, pertama adalah namanya pemperibadian, atau bahasa Inggerisnya adalah personalizations. Personalization sebenarnya tuan-puan adalah minda kita terperangkap dengan kita menyalahkan diri kita 100%. Ini semua salah aku. Kalau aku tak buat macam ni, mesti takkan jadi macam ni. Semua salah aku. Jadi bila kita salahkan diri kita 100%, kita akan stuck dan terperangkap dekat situ. Mungkinlah ada salah kita, tapi sebenarnya mungkin salah itu bukan 100% pada kita. Dan bila kita blame diri kita 100%, sebenarnya kita gagal untuk melihat solution frame dalam diri kita. Ruang-ruang, opportunity untuk kita bangkit dan selesaikan masalah tersebut. Jadi kalau kita ada pemikiran macam ni, kita kena tukar tuan-puan. Cara berfikir yang betulnya adalah kita lihat multiple factor. Kalau kita dah terperangkap dalam pemikiran begini, kita lihat multiple factor. Multiple factor ni macam ni tuan-puan. Tengok faktor-faktor lain juga. Mungkin ada salah kita, tapi ada tak salah. Bukan salah lain, maksudnya ada tak faktor lain menyebabkan benda tu tak menjadi. Benda tu gagal. Contohlah, ada satu situasi anda pergi temu duga kerja. Yang anda nak sangat kerja tu, contohnya kan. Contoh, bila anda tak dapat, anda gagal dalam temu duga tersebut, anda kata, oh ni sebab aku tak pandai bercakap, sebab aku tak guna, aku tak layak dan sebagainya lah. Anda pikul keseluruhan kesalahan 100% kepada diri anda sendiri, sehingga merosakkan harga diri anda, self esteem anda. Tak salah untuk kita ada sedikit accountability, untuk kita reflect diri kita, apa kelemahan kita. Tapi kalau dah blame itu 100% atas diri kita, dia juga menjadi tidak sihat dan menyebabkan kita stuck dalam masalah tersebut. Jadi kita boleh rescript balik. Sebab kita punya rancangan pun rescript. Jadi macam mana kita nak rescript balik supaya kita boleh resilient, ada daya bangkit yang cepat dan tepat. Mungkin kita boleh lihat balik apa yang sebenarnya kelebihan yang kita ada, atau kita tengok balik apakah faktor-faktor lain yang menyumbang pada perkara tersebut. Bila kita lihat faktor lain, kita nak pecahkan. Bila kita lihat 100% salah kita, mungkin ada salah kita, tapi taklah sampai 100%. Kita lihat juga faktor lain yang kita pecahkan. Kat situ kita akan longgarkan pemikiran yang stuck ini dan kita dapat bangkit semula. Macam tu. Okay. Cara lain juga kita boleh fikirkan, mungkin ada soalan-soalan macam situasi minta kerja tadi, interview. Mungkin ada soalan-soalan yang kita boleh jawab. Contohnya kan, kita boleh jawab, oh soalan ni aku boleh jawab, so ini bagus aku jawab. Maksudnya tidaklah 100% gagal. Ada juga persen-persen lain yang kita boleh lakukan. Itu untuk pemikiran pertama. Pemikiran yang memerangkap kita tidak boleh ada daya bangkit balik, iaitu
pemperibadian ataupun personalization. Nak sebut pun berbelit-belit tuan-puan. Baik, kita tengok pula apa gaya pemikiran kedua yang menyebabkan kita stuck. Yang kedua namanya adalah pervasiveness ataupun menyeluruh. Kita rasa semua hancur. Bila kita tak berjaya satu perkara, kita rasa semua pun takkan berjaya kan. Contohnya lah, kalau student kan, dia fail dalam subjek matematik. Dia rasa bila aku fail ni matematik aku tak pandai, jadi aku pun akan fail juga BM, bahasa Inggeris. Ataupun aku tak pandai buat algebra, jadi aku tak pandai nak buat soalan-soalan lain juga. Jadi bila ada pemikiran menyeluruh ini, dia rasa semua benda hancur disebabkan satu perkara. Dia macam kesan domino tu kan. Itu cara berfikiran yang menyebabkan kita tak ada daya bangkit ataupun resilient. Jadi apa cara pemikiran yang betul? Cara pemikiran betul adalah kita lihat masalah itu hanya terhad pada satu situasi saja. Kita tanya soalan pada diri kita, apa spesifiknya masalah ini berada di mana? Ataupun secara spesifiknya masalah ini berada di mana? Supaya kita tak jangkitkan masalah tu ke tempat lain. Jadi nak mudah faham, untuk gaya pemikiran ni sebenarnya gaya pemikiran yang kita sengaja menjangkitkan gaya pemikiran tu kepada situasi-situasi yang lain. Dia menyeluruhkan tempat. Sekali tempat dia akan gagal. Contoh. Kereta anda rosak di tepi jalan raya. Pada waktu pagi dan anda terlewat untuk masuk pejabat. Contoh skrip yang mungkin anda akan cakap pada diri anda, tak guna betul lah hari ni. Semua benda serba tak kena. Hidup aku memang menyusahkan. Jadi kita terbawa-bawa emosi marah tu. Lalu mungkin kita salahkan orang lain, mungkin anak-anak. Padahal satu insiden kereta rosak saja, tapi dia dah mencemari, berjangkit di seluruh situasi hidup anda. Jadi kita kena rescript balik. Kita lihat benda tu pada satu situasi saja. Maksudnya nasib yang tidak baik itu pada situasi itu saja. Tapi pada situasi yang lain, banyak lagi perkara yang boleh kita syukuri. Dan banyak lagi perkara yang boleh ada potensi dan kita bangkit balik sebenarnya. Dia mengajar kita untuk melihat bahawa satu masalah itu tidak boleh berjangkit. Masalah itu pada masalah itu sahaja. Baik, untuk yang ketiga pula tuan-tuan adalah pemikiran namanya kekal ataupun kekalan, permanence. Macam marker permanence tuan-tuan. Kita rasa benda tu tak boleh padam. Sekali tulis, kekal lah sampai bila-bila kat situ. Sekali kena masalah, kekal lah masalah ni sampai bila-bila. Kita rasa penderitaan ini, masalah ini, cabaran ini akan kekal sampai bila-bila. Kita rasa benda tu mutlak. Aku ni memang bodoh. Memang tak boleh lah nak buat apa. Dulu, kini dan selamanya. Contohnya. Punyalah permanent kebodohan itu tuan-tuan. Contohnya lah. Tapi itulah gaya pemikiran yang buatkan kita stuck dan kita tak boleh nak bangkit balik. Jadi cara berfikir yang betul adalah kita menyatakan masalah itu pada waktu sekarang sahaja. Dia begini tu, saya suka cerita satu kisah ni tuan. Zaman dulu seorang raja ni, dia minta seorang tukang cincin untuk buat sebuah cincin lah. Dia kata, buatkan aku satu cincin, kalau aku tengok aku rasa bahagia, dan kalau aku tengok juga aku rasa sedih. Jadi tukar cincin ni dia pelik lah tuan-tuan. Dia confused lah macam mana nak buat cincin tu kan. Dia pun tak tahu. Jadi dia bertanya pada seseorang dan akhirnya dia berjaya siapkan cincin tersebut. Pada hari nak bagi cincin tersebut pada raja tersebut, dia pun bagi cincin dan bila raja tu pakai, dia tengok, dia senyum, lepas tu dia masam, sedih muka dia. Tak tahu tuan-tuan apa yang ada pada cincin tu sampai ada dua perasaan boleh wujud dalam satu masa. Rupanya tuan-tuan, pada cincin tu tertulis, ini semua akan berlalu tuan-tuan. Ini semua akan berlalu. Jadi tuan-tuan, bila ada satu benda yang bahagia dalam hidup kita, kita tengok ini semua akan berlalu. Benda ni kita rasa sementara saja. Kita pun rasa sedih, akan dihilangkan atau ditinggalkan momen itu. Kalau kita ada momen yang sukar, yang kita kata ada cabaran, bila kita tengok ini semua akan berlalu, kita rasa benda ni sekejap je. Benda ni pun akan berlalu nanti. Kepercayaan dan gaya berfikir macam ni menyebabkan orang ada daya resilient yang baik tuan-tuan dan boleh bangkit bila menghadapi cabaran. Jadi tuan-tuan, itu adalah gaya berfikir yang ketiga, iaitu resilient.
permanent. Jadi sebenarnya dalam agama Islam pun sebenarnya gaya berfikir ni diajar oleh kita. Kita kan ada lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kepada Allah aku datang, kepada Allah juga aku akan dikembalikan. Bila kita kena musibah, kita disunatkan sebut benda ni. Sebab apa? Sebab kita nak set dalam pemikiran kita, this is not permanent. Sebab manusia ni dia ada kecenderungan, dia rasa benda tu permanent. Kita terperangkap dalam pemikiran tu. Jadi agama kita ajar untuk kita berfikir benda ni tak kekal, sementara saja. Contohlah buat situasi saya bagi untuk pemikiran ni. Contohlah perniagaan yang seseorang tu usahakan terpaksa ditutup akibat masalah kewangan. Jadi mungkin dia akan cakap pada diri dia, aku takkan pernah berjaya sampai bila-bila. Aku sentiasa bernasib malang. Dia permanentkan benda tu. Minda dia percaya bahawa kegagalan hari ini adalah ukuran untuk semua hidup dia. Macam tu. Jadi kita kena rescript balik macam mana. Kita boleh katakan pada diri, duit aku habis dan bisnes aku melingkup hari ni. Memang rasa sangat perit sekarang. Tapi keadaan ni hanya sementara sahaja. Ataupun gunakan lafaz istirja' tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah gaya pemikiran yang sihat. Sebab apa? Sebab kita nak membenarkan diri kita merasa kesakitan, tetapi dalam masa yang sama kita nak menyembuhkannya. Kita tak nak pemikiran kita stuck dan rasa benda tu permanent. Kita nak dilihat bahawa ini sementara dan suatu hari nanti kita akan keluar lagi. Dia memberi harapan lah kepada kita. Jadi tuan-puan, bila tuan-puan ada dalam keadaan stuck, dalam keadaan cabaran, dalam kegagalan mungkin, dalam masalah, jadi ubah 3 mindset ini kepada mindset yang lain. Pertama adalah mindset personal tadi, semua salahkan diri sendiri, kita tukar kepada lihat multiple factor, lihat faktor lain, lihat juga ruang-ruang lain yang tuan-puan berjaya buat. Yang kedua, kalaulah kita ada pervasive tadi, menyegalakan tempat, efek domino tadi, kita tukarkan kepada pemikiran spesifik. Kita lihat, masalah ni ada di ruang itu sahaja, pada situasi ini sahaja. Lihat macam tu. Jangan mudah percaya ataupun mudah benarkan pemikiran kita menjangkitkan masalah tu pada situasi lain. Dan yang ketiga adalah bila ada masalah, kita jangan anggap ianya permanent. Tukar. Boleh gunakan lafaz istirja' tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun berfikir ni hanyalah sementara dan ini akan berlalu pada satu hari nanti. Baik tuan-tuan, sebagai kesimpulan lah untuk topik kita hari ni, kita kena faham pertama sekali, jadi manusia yang hati kental ini bukanlah bermakna kita ni macam robot, tak beremosi. Kita berhak lah untuk rasa sedih, menangis dan sebagainya. Bukan juga menjadi hati yang kebal, tidak boleh menangis kan. Tapi hati yang anjal, hati yang anjal. Kita lebih anjal dan kita boleh bangkit dengan sesegera yang mungkin. Tapi kita kena faham juga, kekuatan sebenar bermula apabila kita berjaya menangkap minda kita waktu ia sedang cuba menipu kita. Macam kita bincang 3P tadi kan. 3 pemikiran yang buat kita stuck, yang perangkap kita. Apabila ada cabaran datang dalam hidup kita, masalah datang, jangan biarkan minda itu conquer diri kita. Kita tukar. Kita sentiasa reframe dan rephrase balik ataupun rescript balik macam tajuk kita. Bila datang skrip-skrip permanent, pervasive dan juga personal tadi, kita tukar balik kepada spesifik, kepada sementara benda ni dan juga kepada lihat perkara itu sebagai multiple factor. Jadi tulis semula naratif kita tuan-puan supaya kita dapat bangkit balik dengan hebatnya. Jadi tuan-puan, saya nak tamatkan perkongsian kita hari ini dengan sebuah kata-kata tuan-puan. Hujat lebat, macam mana pun langit pasti akan cerah semula. Kesakitan yang anda rasa pada hari ini hanyalah satu fasa, bukan titik penamat cerita anda. Terima kasih kerana bersama saya pada kali ini. Jangan lupa pada episod-episod akan datang bersama saya lagi di dalam Rescript Hidup Anda. Hidayat Amin, kaunselor berdaftar anda, Rescript Hidup Anda.